dekat nilai. Best hotel ni. And sekejap lagi aku nak mandi. Lepas tu aku nak gerak ke tempat makan. Okay, let's go. Okay guys, so kita dekat tempat yang sama, hotel yang sama. Ni view pagi dekat sini. Best gila guys. Good morning. Wow, handsome dah ni. Kita dah check out. Kat ni. Apa? Sekarang kita dah check out hotel. Turun. Apa dia? Tak, dah check out dah. Nak check out. Okey. Nak kemas bilik tak? Yeay, buat kereta. Okay guys, sekarang ni kita dah check out hotel. Tak tahu nampak ke tak ni video dia. Let's go guys. Okay guys, kita bawa check out hotel. Kita check out hotel Hotel Time. Dari semalam lupa. Hotel Time. Sekarang ni kita nak gerak ke mana? Kita akan gerak ke dekat area mana? Area mana? Bangi. Dekat area Bangi. So kita akan naik atas sikit lah. Ni nak Bangi. Food cakap kat situ banyak kedai bandar terbesar lah dekat Malaysia ni. Jadi kita akan gerak ke sana. Okay, let's go. Hai guys, Assalamualaikum. Okay, sekarang ni hari kedua dah kita check out daripada Hotel Times dekat Nilai. Dan sekarang kita nak gerak ke kedai bandar terbesar lah dekat Malaysia ni. Food cakap dekat area Bangi. So kita nak gerak sana. Lepas tu kita tengok dah nak cari makan kat sana ke ataupun makan kat sini kat area Nilai ni saja. Okay, apa-apa pun stay tune and keep up. Aku akan update dari semasa ke semasa. Okay, let's go. Sekarang ni kita tukar plan. Kita nak pergi Tamam Tea and Coffee dekat Bangi. Sekarang kita dekat Bangi dah. And kita nak pergi sana, okay? Nampak tak Tamam Tea? Tu kat situ. Let's go. So kita nak pergi sini, Tamam Tea and Coffee. Masuk sini. Puk, tunggu sekejap, Puk. Okay guys, sekarang ni kita nak gerak ke jalan-jalan Japan. Kawasan sini memang banyak tempat makan lah. Banyak kedai. Memang tak susah lah kalau nak cari makan. Tang bandar baru ya Bangi. Sekarang kita dah masuk ke Hit Mall Bangi. Kita nak pergi jalan-jalan Jepun tu. Jalan-jalan Jepun tu dalam Hit Mall Bangi. Okay. Ya, sekarang kita kat jalan-jalan Jepun. Ni dia kedai dia. Okay guys, jalan Jepun ni kat dalam apa? Ada kenapa kan? Kita temankan budak ni pergi
So jalan-jalan Jepun ni dia dekat dalam Keep Mall Bangi. Yang katanya kat sini memang tempat paling besar bandar lah. Gerak dulu. Sekarang ni kita dekat pantai Cahaya Negeri kat Negeri Sembilan. Cantik guys pantai dia. Look at that. Okay, sekarang ni kita dekat pantai Cahaya Negeri. Kita nak menuju ke mana tadi kita tahu. Tadi kita pergi Teluk Kemang, tapi ramai orang. Let's go guys, sini guys. Kepo, apa perasaan? Sedap. Let's go. Cantik kan tempat dia. Suka. Saya pernah nampak guys. Sekejap aku flip. Ha, tengok tu. Okay, so tadi sebenarnya pergi pantai, area Temyang pantai. Ingatkan pantai, rupanya dia macam just lookout point je. Tengok gunung macam tu lah. Okay. Macam bukan yang aku nak. So kita pergi sini lah, pergi pantai Cahaya Negeri. Okay, sini pun okay, cantik sikit. Sekarang kita tengah lalu dia punya jambatan je ni. Jambatan ni, oh, bagaimana tu? Best gila guys. Buat apa tadi? Buat apa tadi? Apa tu? Oh, aeroplane je. Tak nampak. Oh, best guys kat sini, okey. Gambar dulu. Pecau. Okay guys, tu je pengamatan kita dekat Teluk pantai Cahaya Negeri.
Lepas kita akan vlog lagi. Okay, let's go. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, akhirnya aku dah sampai pun kat rumah ni. Aku dah hantar Dafu balik rumah dia, si budak Sarawak kita ni tadi. And sekarang dah pukul 12 dah. Memang kita orang start dekat jam sebab hari ni kan hari cuti, betul cuti sekolah dan semua. Kita orang macam-macam tempat kita orang pergi. Kalau korang tengok ada vlog ni daripada awal. Okay. So harap korang enjoy je dengan video tadi. Aku dengan si budak Sarawak tadi tu, kita orang pergi macam-macam tempat tadi. Sampai kita orang kena buat 2 vlog. Satu semalam punya vlog dengan hari ni juga, hari ni punya vlog lah. Kita buat 2. Okay, hope korang enjoy lah kita orang punya vlog ni. Just biasa je, pergi pantai. Hari ni pergi pantai, pergi mall, pergi makan. So kita orang tunjuk lah tempat-tempat yang kita orang pergi dekat korang, dekat Negeri Sembilan. So kita orang pergi Negeri Sembilan sebenarnya, bukan pergi Melaka. Memang last minute punya plan kita orang tukar. And hopefully korang enjoy. And see you guys in the next one. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Bye.